Soalan 7. Okey. Jadi dia bagi kita gambar raja. Okey, kita ada bahan A iaitu garam biasa, bahan B gula. Jadi kita ingatlah kita punya garam biasa yang di dapur tu dia adalah natrium klorida, gula pula dia adalah glukosa. Soalannya, nyatakan nama garam biasa. Jadi tulislah natrium klorida. Pastikan nama, jangan simbol. Okey, jangan formula. Next, nyatakan jenis ikatan dalam garam biasa. Jadi kita tahu dalam garam kita adalah NaCl. Na adalah logam. Cl ialah bukan logam. Jadi logam dengan bukan logam menghasilkan ikatan ion. Okey, bandingkan takat lebur dan takat didih bagi garam dan gula. Terangkan jawapan anda. Jadi ini cikgu sudah bagi penerangan perbezaan ikatan ion dengan ikatan kovalen. Okey, takat lebur dan takat didih, ikatan ion lebih tinggi daripada ikatan kovalen. Kenapa? Sebab ikatan ion ada tarikan elektrostatik, ikatan kovalen hanya ada ikatan daya van der Waals yang lemah. Jadi perkara pertama kita akan tulislah siapa tinggi, siapa rendah. Jadi kita akan tulis takat lebur dan takat didih garam lebih tinggi daripada gula. Okey, kenapa? Macam cikgu sebut tadi. Okey, untuk ikatan ion dia adalah daya tarikan elektrostatik yang kuat. Okey, kita pun tulislah markah kedua, daya tarikan antara ion. Okey, ataupun daya tarikan elektrostatik dalam garam lebih kuat berbanding daya tarikan molekul dalam gula. Okey, lepas tu lebih banyak haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan dalam garam biasa berbanding gula. Jadi bila berkaitan dengan takat lebur, takat didih, jawapan akhir ni mesti ada, iaitu lebih banyak haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan. Ini adalah poin penting bila perbandingan takat lebur dan takat didih. Okay, next. Jadi kita ada gambar raja lagi. Okey. Ini adalah pemotong kaca berlian. Di hujung pemotong ini ada kaca. Ada berlian. Kenapa? Okey. Jadi berlian ini dia sangat keras. Kenapa dia sangat keras? Sebab dia adalah molekul gergasi. Jadi kita ulangkan je semula. Okey, perbandingan sebatian kovalen ringkas, contohnya air, karbon dioksida. Ataupun sebatian kovalen bermolekul gergasi. Okey, contohnya silikon dioksida berlian. Jadi apa yang berlaku? Okey, untuk ringkas dia kecil. Okey, dalam molekul ringkas dia ada dua ikatan, iaitu ikatan kovalen iaitu di dalam molekul dan ikatan van der Waals, daya tarikan van der Waals antara molekul. Okey, molekul air dengan molekul air saling terikat oleh daya tarikan van der Waals. Jadi, daya tarikan inilah yang menyebabkan sebatian kovalen ini mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Okay. Berbeza dengan molekul gergasi, dalam molekul gergasi dia tiada daya tarikan van der Waals. Dia cuma ada ikatan kovalen. Jadi bila tiada daya tarikan van der Waals, ikatan menjadi lebih kuat dan keras. Jadi kita pergi kepada soalan kita. Okey, beritahulah berlian terdiri daripada molekul gergasi. Hanya mengandungi ikatan kovalen yang kuat dalam molekul. Okey, tiada daya tarikan van der Waals yang lemah. Jadi menghasilkan struktur yang lebih keras. Okey, soalan C, Raja 5.3 menunjukkan susunan elektron bagi unsur atom karbon, litium dan oksigen. Okay, jadi kita nampak di sini, okey, ada karbon, litium, oksigen. Okey, karbon 2.4, litium 2.1, oksigen 2.6. Jadi pilih dua unsur berbeza yang bertindak balas untuk membentuk sebatian kovalen. Jadi kita imbas kembali sebatian kita ada dua, iaitu ion yang terdiri daripada logam dan bukan logam.
Yang kedua ialah sebatian kovalen yang terdiri daripada bukan logam dan bukan logam. Jadi, mengumbas kembali lagi logam, okey, elektron valensnya adalah 1, 2 atau 3, manakala bukan logam 4, 5, 6, 7 atau 8. Okey. Jadi, kita tengok bukan logam untuk karbon sebab dia ada 4. Okey, litium ada 1 jadi dia logam, manakala oksigen ada 6 jadi bukan logam. Okey, jadi kita pun tahu sudah. Kita mau kovalen mestilah bukan logam dan bukan logam. Okey, jadi kita pilih ada unsur. Pastikan kamu sebut atom. Jadi kita pilih atom karbon dan oksigen ataupun atom C dan atom O. Okey. Pilih salah satu. Kalau tulis nama penuh, tulis yang ini. Kalau mau tulis simbol, tulis yang ini. Okey. Okey, jadi kita buat dulu susun dia punya formula kimia dengan cara kita tahu dulu susunan elektronnya 24, 26. Jadi maksudnya di sini sisi perlukan 4 lagi untuk capai oktet iaitu capai 8. Okey, oksigen perlukan 2 lagi untuk capai oktet iaitu 8 juga. Jadi apa kita buat? Okey, kita tukar nombor. Okey, sisi perlukan 4 pergi di sebelah O. CO perlukan 2 pergi sebelah C. Okey. Lepas tu kita nampak 2 dengan 4 ni dia adalah nombor genap yang kita boleh kecilkan dengan cara bahagi 2. Jadi bila kita bahagi 2, maksudnya dia adalah ikatan kovalen ganda 2. Okey, iaitu dia kongsi 2 pasang elektron. Jadi bila kita bahagi 2, dia akan jadi C1, O-nya 2. Maksudnya C-nya nanti 1 di tengah-tengah, O-nya 2. Okey, jadi inilah dia punya gambar raja. Okey, lukisan susunan elektron. Si karbon 2.4. Okey, nampak ni 1, 2, 3, 4. Si oksigen pula 2.6. Ada 4, 5, 6. 5, 6. Okey. Jadi, pastikan. Okey, markahnya di mana? Nukleus ditunjukkan. Okey, mesti ada nukleus. Siapa dia punya atom tu. Lepas tu bilangan atom C dan O mesti betul. Okey, si C mesti 1, si O mesti 2. Jadi, ini dapatlah satu markah. Okey, susunan elektron dan perkongsian elektron betul. Semuanya ni mesti betul dia punya susunan elektron. Kalau 26, 26 lah. Kalau 24, 24 lah dia. Okey, lepas tu dia kongsi 2 tadi. Okey, masing-masing 2 pasang. Pastikan dia kongsi 2 pasang dalam lukisan kita. Tamat sudah bahagian ke-7. Kita jumpa soalan ke-8.